Taklah, dia cakap betul. Dia cakap betul. Kita ni dah terlalu baik dah. Kau nak ikutkan Allah tu bagi hati-hati masing ni. Hati-hati kita orang ni. Dia ada satu benda yang buatkan kita ni memang boleh melekat je. Walaupun dia pernah satu ketika dia pernah jadi suami saya, walaupun dah bercerai, tapi dia ada satu buat yang macam sebenarnya kita orang ni saling sayang menyayangi. Dah jadi macam kawan tau. Dia saling sayang menyayangi, dah jadi macam kawan, bukan hanya dengan Noman, dengan Meme, dengan anak-anak. Dia sebenarnya ada satu benda yang buatkan kita orang ni terlalu sayang sesama sendiri. Jadi Kak Abi cerita balik saya terlepas. Saya doakan Kak Abi tenang. Kak Abi doakanlah. Oh tak ada. Tak adalah. Anak saya pun, kita cerita untuk hal kita je lah. Saya anak saya dengan anak saya pun saya tak tanya pun pasal yang di luar sana. Saya tak tanya sebab saya tak nak tahu yang itu. Tak adalah. Saya tak adalah. Tak apalah. Tak apa, doalah. Rezeki tu ada kan. Saya minta maaf. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Datin Sri Pak lahirkan anak tu. Kak Abi. Tapi semuanya dia kata dia terima je apa saya buat sekarang. Yelah, dah meletup kan. Dia terima je. Sebab saya dah lahirkan anak-anak dia. Yang itu saya sedih lah. Belum. Tak adalah. Yang itu tak habis lagi. Tak selesai lagi. Dia tak selesai lagi. Yang itu Sebenarnya bukanlah. Saya bukan mata duitan sangat pun. Saya bukanlah hidup tu sebab nak duit sangat pun. Tidak. Tapi saya geram sebab bila dia kaya dia lupa anak-anak tu lah. Saya apa yang terkeluar tu sebab saya nak sedarkan dia. Tapi kesilapan lah. Jangan touching Kak, biar je. Ya saya pun. Itulah saya ni sekarang asyik touching je. Saya sebenarnya dah lama tak touching ni. Saya sebenarnya tak suka nak nangis-nangis depan orang. Saya malu sebenarnya. Tapi dia tenangnya juga. Nafkah kena. Ya. Like. Terima kasih. Jangan digula. Tak. InsyaAllah tak. Tapi yang pasti korang kena tahulah dia baik. Kita orang ni ada satu benda yang memang tak boleh buat kita orang jauh sebenarnya. Kita orang dah lama. 17 tahun tu umur anak saya yang kecil sekali. Dalam masa umur 17 tahun tu lah kita orang berbaik sampai sekarang. Makna lama kan. Dia macam kawan baik yang tiba-tiba je gaduh, suruh berpisah tu rasa macam tak boleh. Walaupun dia pernah jadi suami saya, tapi sekarang ni kita orang satu ikatan yang walaupun memang demi anak-anak lah. Kerana Allah. Bila kerana Allah tu, alamak, tak tahu nak cakap. Tapi diorang memang baik lah. Saya tak cakap pun, saya tak ada gaduh. Saya tak ada aim pun Meme. Saya tak ada sebut-sebut pun Meme. Orang lain yang sebut Meme. Saya tak sebut pun. Sebab saya tak ada urusan pun dengan Meme. Saya tak ada masalah pun dengan Meme. Sebab saya dah memang redha lah. Memang dah jodoh dia dengan Noman. Itu memang bukan urusan saya. Pasal jodoh tu semua bukan saya yang tentukan. Saya gaduh dengan Noman itu sebab saya geram. Dia lupa anak-anak saya kat sini. Itu je masalah saya. Cuma silap besar saya sebab saya share. Ya, saya minta. Yang itu saya minta. Itulah silap. Saya silap kot. Semalam ada benda-benda, ada poin-poin yang terlepas lagi. Sebab ada orang masuk campur. Bila ada orang luar masuk campur yang cakap saya dah dapat berjuta semua tu, dia pun tak tahu. Apa yang adik-beradik belah sana tulis. Dia pun tak berat. Sebab Norma Hakim dia cakap dia tak ada treat. So dia tak tahu. Semua orang sampai kat dia. Tak ada. Yang pasal tu saya tak nak tahu. Saya tak nak selesaikan. Tu biar dia akan selesai juga satu hari nanti. Kalau dia selesaikan sendirilah, dia tak jumpa saya minta apa. Betul tu Abi, bila kita buat sesuatu, itulah kesilapan saya sebab saya tercerita. Saya memang salah saya tercerita sebab geram sangat. Dia punya point tu sebab dia macam lupa anak-anak saya kat sini. Itu je kelemahan saya. Jangan dengar betul. Itu je. Dia tak ada kesalahan lain. Yang lain-lain tu saya ungkit tu sebab geram. Yang dah lepas-lepas tu saya tak ingat. Kalau dia pernah pukul saya ke, dia empuk saya sebelum ni pun, tu semua benda dah lama sangat. Saya dah tak rasa apa dah. Hai awak. Baby nak tengok kulit baby. Baby tu dia tak nak tunjuk kulit dia. Biasalah. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Abi. Terima kasih tap screen. Tap screen tahu share live saya. Ni share beg kuning saya. Share beg kuning saya pula. Support saya kat beg kuning. Jangan baik dengan diorang makan sikit hati. Tak.
Saya tak sakit hati langsung dengan Meme. Sekarang tak ada isu. Baby memang nak tengok kulit. Jerawat lah. Tak ada, tak nampak.